Senang-senang macam tu je ke aku nak bagi kau ambil anak aku? Kau nak bagi dia makan apa nanti? Pasir? Sedar sikit dalam bank account kau tu dah kosong dah. Licin. Suka hati awak lah, Puan Azura. Sekatlah akaun saya, ambil lah duit saya, harta saya, kereta saya, kerja saya, semua ambil. Ambil. Kalau benda tu semua boleh buat awak rasa macam awak dah menang, silakan. Tapi awak jangan ingat, awak boleh menang hati anak awak sendiri. Tak apa. Sebab satu hari nanti, Adira akan tahu semua benda. Nanti biarlah. Biar anak kau sendiri tahu macam mana sebenarnya perangai bapak dia. Tapi kan, awak rasa dia nak dengar cakap siapa? Cakap mama dia yang ego, yang selalu mood swing, ataupun cakap papa dia yang dianyai oleh mama dia sendiri? Ataupun Bella, mak saudara dia yang sentiasa ada untuk dia? Siapa agaknya dia nak dengar Macam tak saya pula nak makan. Dia tunggu bersihat. Saya hantar dia dulu ya sayang. suka